Okey bang, apa masalah phone abang ni? Pasal apa sampai terkeluar cendawan habis ni? Oh, hak ni phone lama saya. Cerita dah, hak ni girlfriend saya bagi. Tapi lah saya dah kahwin dah, anak seorang dah. Okay. Jadi saya cari balik lah phone ni. Saya nak bagi anak saya pakai. Phone ni saya simpan dalam store. Misalnya saya duduk rumah kampung, mungkin store tu kawasan dia lembab. Tak sangka sampai tembus cendawan. Ni cendawan ni macam boleh masuk pastor ni bang. Tu noh. So lah ni abang nak buat apa dengan phone ni? Itulah saya rasa macam nak repair, tukar LCD. Saya rasa bateri pun dah kembung lah. Saya sayang phone ni. Boleh je nak tukar ni, tapi kos dia 500 ke 600. Macam tak berbaloi pula. Ni pun ni phone lama semua. Tapi saya sayang phone ni. Saya ada suggestion untuk abang. Apa kata abang beli je phone baru? Sebab harga dia lebih murah daripada harga repair ni. Oh, tu noh. Ya. Phone apa ke bang? Kita ada ni Infinix Smart 9. Infinix. Ya. Berapa date lah? Harga dia 319 je bang. 319? Ya. Oh, lagi murah pada saya nak repair ni. Abang nak guna untuk apa je? Saya nak bagi anak saya tengok YouTube. Oh, Cocomelon. Oh, sesuai set ni. Tu noh. Oh, Boleh lah saya angkat ni satu? boleh. Lepas tu ni? Macam ni. Saya tak apa, saya simpan lah buat kenangan. Dah kata nak repair pun mahal. Baik saya beli phone baru lagi murah kan. Betul juga. Abang nak ambil cendawan ni buat pastor. Tapi fresh lagi ni, macam boleh lah. Memang fresh lah. Mana? Tak apalah. Abang saya buat balik lah. Okey, Jom. itu saja. Terima kasih lah. Okey, terima kasih.